Hai. Siap Berdezup-dezup nampak bulan ni. Lain macam. Ada lagi 4 hari lagi untuk kita menamatkan promosi yang sedang kita berjalan sekarang. Yang mana Alhamdulillah kalau kita tengok daripada start promosi yang kita jalankan, sambutan dia sangat menggalakkan dan ada yang ada yang request untuk dilanjutkan. Tengok nanti macam mana, saya try propose yang terbaik kepada top management kita untuk melanjutkan promosi ni. Tapi buat masa sekarang ni tak ada apa-apa jawapan. Masih lagi 4 hari lagi untuk tamat kita punya promosi. Okey. Jadi ambil peluang ini untuk anda rebut promosi yang sedang kita jalankan untuk bulan Mei ni Okey, baik. Uh, Okey, Tok Lan, apa khabar Tok Lan? Sihat Tok Lan Santai lah Tok Lan. Okey. Eh, Okey, baik, saya perkenalkan dahulu, nama saya Idris. Saya merupakan orang syarikat, orang yang dipertanggungjawabkan untuk membantu anda dalam merealisasikan impian anda untuk mengubah kehidupan anda. Alright? Jadi hari ini bila kita bercerita tentang mengubah kehidupan hari ini, dia bukan satu perkara yang kita nak ambil sambil lewa. Sebab ini melibatkan kehidupan kita. Ada yang dah menjalankan kehidupan selama 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dan saya percaya semua yang ada di dalam Zoom kita pada malam ini semuanya nak mempunyai kehidupan yang terbaik, nak bagi yang terbaik, okey, untuk orang-orang yang kita sayang. Jadi selama kehidupan kita hari ini, selama kita hidup hari ini, saya rasa anda sahaja yang tahu bagaimana kehidupan anda pada hari ini. Alright? Dan saya percaya ramai sebetulnya yang ada di luar sekarang ni semua tak happy dengan kehidupan yang sedang kita lalui inilah. Kan? Maksudnya tak happy ni sebab barang naik, minyak naik, semua benda naik. Okay? Yang tak naik gaji. So bila gaji tak naik, barang naik, itu jadi masalah untuk kita sebenarnya. Kan? Sebab bila gaji tak naik, pendapatan kita tak naik, darah naik. Betul, itu dah confirm lah. Bila gaji tak naik, barang naik, darah automatik akan naik. So bila darah akan naik, dia akan melibatkan kita stres. So bila stres, ini punca. Bila stres, mula kita tak boleh nak tidur dengan lena. Mulalah kita terpaksa gunakan kederat kita. Sepatutnya badan kita ni bekerja 8 jam sehari, tapi kita kena henyak badan kita sampai 12 jam, 14 jam, ada yang 24 jam, semata-mata untuk nak tambahkan pendapatan, untuk nak melalui kehidupan kita pada hari. Dan saya tak kata apa yang anda buat itu salah, sebab sekarang ni terpaksa. Kalau sekarang kalau kita tak buat, kita memang akan terkesan. Kita memang akan terkesan sebab benda semua naik, gaji tak naik. Itu jadi masalah sebetulnya. Dan hari ini, tuan-tuan dan puan, apa yang sebetulnya super grade, okey, ingin menawarkan kepada anda sebetulnya adalah satu solusi. Okey, satu solusi untuk kita nak menyelesaikan masalah yang sedang kita lalui hari ini. Pada saya ada 3 masalah sekarang. Masalah yang pertama adalah tentang kesihatan. Betul? Hari ini tak semua orang rasa diri dia orang hari ini 100% sihat. Dan anda kena alert. Saya minta anda alert. Jangan gelak-gelak juga. Okey? Tetapi hari ini anda kena alert sebab apa? Di negara jiran kita, Singapura, dia dah mulakan pre-lockdown, pre-PKP. Sebab apa? Sebab COVID dah attack balik Singapura. Sama juga dengan Thailand, tuan-tuan puan. Tetapi hari ini kita di Malaysia, kita huha lagi. Kita huha. Kan? Kita huha. Sebab apa? Kita tak
tak di orang cakap tu tak digembar-gemburkan lagi tentang COVID ni. Okey. Jadi sebab apa? Kemungkinan sebab kerajaan tak nak kita ni panik. Tetapi hari ni kita dah ada pengalaman kita yang lepas. Kalau boleh kita tak nak lockdown. Disebabkan oleh lockdown ni, berapa ramai hari ni orang tersungkur, berapa ramai orang-orang T20, M40 hari ni menjadi B40, malah bawah daripada B40 pun ada hari ni. So hari ini tuan-tuan puan, apa yang saya nak anda buat sebetulnya adalah anda tengok. Adakah super grade ini sesuai untuk anda jadikan payung sekiranya apa-apa berlaku kepada diri anda. Anda tak perlu risau sekiranya lockdown, kita punya bisnes online boleh buat, offline pun boleh buat. Kalau kita menjalankan perniagaan konvensional, okay, yang kena ada kedai, yang kena keluar rumah, everything semua, maksudnya bila apa-apa berlaku, sekiranya PKP jadi macam dulu balik, kita minta simpang lah. Okay, sekiranya jadi macam dulu balik, kita dah tahu dah apa yang akan berlaku pada kita. So hari ni, you tengok macam mana super grade hari ni, kalau apa-apa berlaku sekiranya lockdown ataupun PKP, apa-apa yang berlaku, anda tak perlu risau sebab apa? Perniagaan ini tetap boleh dijalankan. Alright? Jadi hari ini tuan-tuan puan, okay, saya akan mengambil sedikit slot di hujung untuk ceritakan kepada anda tentang hari ini bagaimana anda boleh menjalankan perniagaan, macam mana hari ini anda boleh menjana keuntungan dengan produk yang ada di Supergrade. Alright? Jadi program ni tak lama tuan-tuan puan, saya minta jasa baik anda untuk stay dalam program ini tak lama. InsyaAllah 1 jam kita cuba habiskan. Tetapi ambil peluang dalam masa 1 jam, tapi untuk nak mengubah kehidupan kita yang dah berpuluh tahun tuan-tuan puan, saya minta anda bagi tumpuan dan take note. Okay, ambil nota apa yang penting yang disampaikan oleh kita punya speaker kita pada malam ini. Jadi hari ini saya tak nak buang masa, saya terus nak menjemput seorang insan yang hebat yang dahulunya seorang penjual air tebu yang pendapatan harian boleh dapat RM30 and kalau tak hujan RM60. Kalau hujan langsung tak dapat apa-apa pun ada. Nak membesarkan anak-anak pada ketika tu, anak-anak ramai, anak-anak bersekolah, dan dengan pendapatan RM60 sehari tuan-tuan puan, anda tahu betapa peritnya beliau pada ketika itu. Tetapi hari ini adakah beliau nak duduk dalam kehidupan yang sama? Tak. Walaupun beliau pendidikan tak berapa tinggi, tetapi hari ini tuan-tuan puan, dalam perniagaan ini, pendidikan yang tinggi, kalau anda ada pendidikan yang tinggi, itu bonus untuk anda. Tetapi hari ini, walaupun anda tidak ada pendidikan yang tinggi sekalipun, di sini anda tetap boleh berjaya dan anda punya pendapatan boleh jadi lebih daripada CEO punya income. Dan ini yang cantiknya perniagaan ni, yang saya nak buka kepada anda semua. InsyaAllah, kalau kata ini adalah rezeki anda, ini adalah platform anda, saya percaya pada rezeki Allah ni tuan-tuan puan. Kalau ini rezeki kita, tetap rezeki kita. Pergi mana sekalipun, dia tetap akan menjadi rezeki kita. Right? So saya tak nak buang masa. Terus saya nak mempersilakan insan hebat kita, Gold Executive Super Grade International. Kita bagi tepukan yang gemuruh untuk Tuan Harun. Silakan Tuan Harun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ayah, Waalaikumsalam, ayah. Mai Sifu. Amin. Soalan pula. Tak juga Abang Harun Ya, Waalaikumsalam. Set. saya Tu dia. okey. Okay, silakan bang. Terima kasih Tuan Edi. Saya nak mulakan bicara kita pada malam ini dengan bismillah 5 kalau siapa boleh ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih kepada Tuan Eddie selaku MC kita yang tak pernah jemu-jemu mengadakan program untuk memberi sahabat-sahabat kita menimba ilmu. Terima kasih yang tak terhingga kepada pihak management Supergrade yang menyediakan platform yang baik ini. Dan tentu-tentunya terima kasih tak terhingga kepada our leader hebat daripada Supergrade, seperti mana yang kita tahu Kak Sani dan Kak Sani pula, Abang Sani dan Kak Yati, Wan Tina, Sani Abang Jo kita, dan Tok Lan kita yang sedang santai. panas, sedang santai meletup-letup sekarang. Kita ada juga Tuan Saha kita yang hebat beserta kumpulan mereka. Kita ada our master stockist kita Kak Fida, kita ada Abang J. Dan terima kasih kepada semua, maaf yang mana yang saya tak sebut, dan terima kasih semua kepada yang hadir pada malam ni. Syukur Alhamdulillah. Sebenarnya apa yang kita nak kongsikan pada malam ini adalah sebuah cerita inspirasi. Kenapa anda perlu bersama Supergrade dan kenapa anda perlu melakukan perniagaan di dalam Supergrade. Okay, sebelum saya pergi jauh, mungkin ada yang baru join. Mungkin ada yang baru kali pertama dijemput oleh kawan-kawan. Tak tahu apa program dan tak kenal pun siapa yang bercakap. Hari ini saya nak perkenalkan diri saya Harun bin Muhammad Noor, berasal daripada Temerloh Pahang. Telah pun berumah tangga, memiliki 11 cahaya mata dan memiliki nak masuk 9 cucunda. Alright, berusia 50 tahun. Okey. Tinggal di Temerloh Pahang. Alright. Jadi saya yang antara orang yang ditugaskan untuk berkongsi dengan anda pada malam ni. Okey, tapi sebelum saya pergi jauh, saya pun selalu nak ingatkan. Perkara pertama yang kita nak buat, apa-apa perkara pertama yang mesti kita kena ada adalah berani. Dan malam ni saya nak anda buktikan kepada yang hadir, ada 40,000 mata yang memandang. Anda tunjukkan keberanian anda dengan anda buka kamera anda. Kalau anda berani buka kamera anda, bermakna anda duduk dalam situasi keberanian. Anda adalah orang yang hebat, berani buka kamera, pakai smart-smart walaupun kita tengah Zoom meeting. Saya kat rumah ni tapi pakai kod. Sebab apa? Sebab ini saya punya perniagaan. Jadi kalau anda berani, anda bukalah anda punya kamera. Dan saya ucapkan tahniah kepada yang dah buka kamera. Sebab bermakna anda berani. Dan tidak bermakna yang tak buka kamera tu tak berani. Mungkin dia dalam keadaan darurat, dia tak berani nak buka, tapi semestinya yang ini adalah insan-insan yang hebat dan luar biasa. Alright, tanpa saya nak lengahkan masa. Hari ini anda dah dengar tentang Supergrade. Di mana-mana anda pergi, anda dengar Supergrade. Di mana-mana pergi, anda dengar Supergrade. Di mana yang duduk dalam grup-grup WhatsApp hari ini, dia orang dah meletup-letup menyebarkan tentang Supergrade. And Alhamdulillah. Kenapa? Kerana hari ini Supergrade dah mula masuk dalam satu era yang baru, iaitu gelombang gelombang kegairahan Supergrade telah pun bermula. Okey, kenapa saya terlibat dengan Supergrade dan kenapa saya beria-beria sampai hari ini tak pernah berhenti tentang bercerita tentang Supergrade ataupun menyampaikan kebaikan tentang produk-produk yang dikeluarkan Supergrade? Kerana saya faham dan yakin dan saya percaya bahawa perniagaan yang paling relevan hari ini adalah perniagaan multi-level marketing. Alright. Ramai orang yang menganggap perniagaan multi-level marketing ini adalah perniagaan yang low class. Ramai di kalangan kawan-kawan kita yang merasakan perniagaan di Supergrade ini adalah perniagaan low class. Anda jangan kecil hati kalau kawan-kawan anda berkata begitu. Kenapa? Kerana mereka tak tahu dan mereka tak masuk di dalam dunia multi-level itu sendiri. Dan dunia multi-level yang betul-betul jujur dan dunia sebenar multi-level.
Dan hari ini kita dirosakkan dengan beberapa skim yang menggunakan platform multi level, tetapi dirosakkan dengan skim-skim cepat miskin. Jadi kadang-kadang benda-benda itulah yang menyebabkan kawan-kawan kita rasa benda itu sama dengan multi level marketing yang kita bawa, walaupun kita bawa benda yang berasaskan produk. No, 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 tak sama. Sahabat, saya nak kongsi sikit pengalaman saya kenapa saya terlibat dalam dunia network marketing. Saya cakap terus terang, saya bukan daripada keluarga orang yang senang. Kalau siapa yang duduk di Temeloh, dia tahulah Harun ni siapa. Dia orang kenal lah siapa Harun ni. Saya bukan duduk dalam keluarga yang senang. Dalam masa yang sama, saya juga bukan orang yang belajar tinggi. Saya tak ada ilmu ataupun saya tak ada kelulusan yang tinggi. Jadi saya sedar diri saya siapa, jadi saya faham pada ketika saya dalam keadaan tak ada ilmu yang tinggi, belajar pun tak apa pun nak pandai. Jadi saya faham keadaan diri saya memang tak dapat nak mencari satu kerja yang boleh saya banggakan dengan menggunakan saya punya CJ. Saya tak ada. Bayangkanlah kalau tuan-tuan bayangkan kalau saya hanya berhenti belajar pada tingkatan 4. Saya last sekolah di sekolah menengah vocational Sanggar. Pada ketika saya tu saya orang kata masuk ke dalam sekolah tu akibat daripada desakan kawan-kawan. Dia orang kata masuk sekolah ni vocational, nanti keluar dapat kerja gaji ribu-ribu. Jadi saya ambil KFL, kimpalan dan fabrikasi logam, konon-kononnya nanti keluar boleh welding kapal lah apa, orang kata income sampai 40,000, 50,000 lah kan. Jadi saya terpengaruh, saya pun masuk. Jadi saya pada ketika itu dalam keadaan arwah ayah saya sebenarnya tak mampu nak masukkan saya ke sekolah tu. Tapi disebabkan saya nak ke sekolah itu. Jadi arwah ayah saya ni dengan kerjanya sebagai penjual surat khabar dan adalah buka sedikit kedai runcit. Lepas tu dia pun cacat penglihatan. So suka tak suka dia carilah juga sebab saya masa tu saya nak belajar di situ. Jadi pada ketika saya belajar lebih kurang dalam 7 bulan saya belajar, saya merasakan ada satu benda yang saya terlepas pandang, iaitu arwah ayah saya terpaksa kira duit shilling 5 sen untuk bagi saya belanja RM7 sehari. Tambah dengan belanja makan saya. Sebabnya daripada sekolah tu lebih kurang dalam 10 km juga lebih kurang. Jadi bila saya tengok arwah abah saya ni terpaksa kumpul duit shilling, nak duit 5 sen tu bagi saya belanja sekolah. Jadi saya rasa saya dah terlepas pandang satu perkara yang mana saya tahu arwah ayah saya tak mampu sebenarnya nak sekolahkan saya. Jadi saya ambil keputusan untuk saya berhenti. Pada ketika arwah abah tak tahu, saya pun berhenti. Lepas tu sampai cikgu telefon, barulah dia tahu saya berhenti. Dia katakan apa saya berhenti. Saya kata, "Bah, saya tak boleh tengok abah kutip duit 5 sen untuk bagi saya belanja sekolah." Saya tak boleh tengok, saya kata. Jadi saya hari ni saya fikir saya nak kerja, saya nak berbakti dengan abah. Saya nak kerja, saya nak bagi gaji kat abah je, saya kata. Sebab adik-beradik yang lain semua belajar tinggi-tinggi. Adik-adik saya yang lain, abang saya belajar tinggi. Adik bawah pada saya pun masuk universiti, kata kan. Jadi abah banyak sangat tenang kan. Jadi saya kata, "Bah, saya korbankan diri saya berhenti dan saya akan cari kerja dan saya akan bagi 100% gaji dekat abah." Orang tua saya cakap apa? Dia kata, "Ikut awak lah." Dia kata, "Abah tak pernah paksa." Jadi bermula daripada situ saya hidup dalam keadaan orang kata maklumlah kita tak belajar tinggi, ya. Lepas tu pula nak jadi ke cerita entah macam mana, mungkin laku sangat, mungkin handsome sangat, dalam umur yang muda, umur 20 saya dah nikah. Jadi tanggungjawab saya makin besar, beban saya makin besar. Jadi kehidupan makin terhimpit hinggalah saya terpaksa menyewa di sebuah rumah di Temeloh tu dengan harga sewa 170 sebulan. Cuba tuan-tuan bayangkan, rumah sewa di kawasan Temeloh, sewa dia RM170 sebulan. Boleh tak tuan-tuan bayangkan? Itulah saya dulu. Pada ketika saya dalam keadaan paling terdesak masa tu, bukanlah terdesak masa daripada segi pendapatan, saya memang tak sepatutnya saya sebagai orang Temeloh, lahir di Temeloh, tapi macam tu melaratnya hidup. Kalau saya bandingkan dengan Bangla yang baru datang daripada Bangla tu, datang kerja kat Temeloh pun, dia orang pun dah lebih hebat daripada saya lagi, dah boleh pakai suara Levi's dah kan. Jadi masa tu saya
saya tak ada apa pilihan selain daripada saya terpaksa cari satu perniagaan yang saya rasa mungkin saya boleh sustain ataupun saya boleh teruskan sampai bila-bila. Sehinggalah pada satu hari kawan saya recommend, dia kata cuba berniaga air tebu. Kebetulan nak jadi ke rezeki, pok saudara saya Pak Chu, dia berniaga di Sempang Paya Dalam tu. Anak dia mungkin ada dalam ni, dalam kita punya Zoom ni, Cik Amar, Tuan Amar kita. Okay. Dia bagi idea kepada saya dan dia bagi resepi macam mana nak buat air tebu, so saya berniaga air tebu. Sahabat, 3 tahun berniaga air tebu tepi jalan, sahabat. Saya ni 3 tahun berniaga air tebu di tepi jalan. Pada ketika saya berniaga air tebu di tepi jalan, ramai kawan-kawan yang datang jumpa saya, ajak buat multi-level marketing. Jumpa saya kata produk ni bagus, jumpa saya kata produk ni bagus. Tapi masa tu saya dah tutup pintu hati untuk join multi-level marketing. Sebab sebelum-sebelum tu saya pernah juga mencuba macam-macam company, tapi saya tak pernah berjaya. Sebab pada ketika tu saya join bukan kerana faham, tapi saya join kerana menjaga hati sekawan-kawan. So bila join tak ada apa dapat, jadi saya negatif dan saya menutup pintu hati saya untuk dunia network marketing. Sehinggalah pada satu tahap sahabat saya bernama Tuan Rosli, hari ni mungkin dia tak ada dalam Zoom ni, memberikan peluang kepada saya tentang pada satu company satu ketika dulu, dan izin Allah Taala pada masa tu mungkinlah masa tu Allah nak buka rezeki saya. Jadi saya luangkan masa lebih kurang 15 minit dengar perkongsian dia, dan alhamdulillah bila saya betul-betul run, alhamdulillah pada tahun 2016 saya mula mencapai kejayaan yang saya tak pernah sangka. This is a network marketing. Pada ketika tu saya bukan nak cerita pasal sejarah, tapi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 adalah tahun kegemilangan saya dalam dunia network marketing. Subhanallah. Orang terbelah boleh tahu, orang terbelah boleh kenal saya dan tengok perubahan kehidupan saya yang cukup-cukup luar biasa dalam tempoh yang cukup-cukup singkat pada ketika itu. Kemudian kita masuk COVID tahun 2020. 2021 kita masuk COVID. Masa tu bila masuk COVID, malulah macam-macam lah yang berlaku, dan akhirnya saya terpaksa dah bertukar platform. Bila dah bertukar platform tu, kita nak bermula balik semula daripada bawah, dengan produk yang tidaklah kata produk tu tak strong, tapi dengan management pun tak berapa synchronize apa. Jadi saya masa pada ketika tu saya bertukar-tukar. Sehinggalah pada 11 hari bulan 9 2024 merubah segala-galanya. Subhanallah. Saya macam mana nak cakap saya amat berterima kasih kepada sahabat saya Tuan Eddie. Saya amat berterima kasih kepada sahabat saya Abang Ju. Kerana dengan izin Allah Ta'ala pada ketika itu Allah hadirkan dua sahabat saya ni untuk berkongsi peluang dengan saya bersama Super Great. Dan pada ketika itu saya pun dalam keadaan yang tidaklah 100%, sebabnya kita dah buat macam-macam. Tapi saya yakin dan percaya dengan pertemuan dan asbab pertemuan tu, saya yakin dan percaya mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di sebalik perkongsian tu. Pada 11/9 saya dengar penerangan daripada Tuan Eddie kita dengan Abang Jo, saya mula teruja. Teruja yang pertama sekali yang saya teruja, kalau anda boleh take note, kalau anda boleh tulis, mungkin apa yang saya rasa ni mungkin sama dengan anda rasa, iaitu keterujaan saya dengan Tuan CEO kita, iaitu Sir Lokman Helmi. Kenapa saya teruja? Sebabnya apabila Eddie bercerita dengan saya, kita punya CEO adalah seorang leader asalnya, dia bukannya seorang CEO yang memang ada modal, memang ada duit, buka company, kemudian suruh orang run, apa jadi dia pun tak tahu. No, dia seorang fighter, dia seorang leader yang pernah aktif macam-macam, dan dia faham tentang apa keperluan distributor mana yang nak bersama dengan Super Great. Subhanallah. Saya teruja sangat. Sebab apa? Pada saya simple. Kalau kita ada satu owner yang memang owner yang fighter dan memang owner yang faham tentang dunia ataupun perjalanan bisnes itu, insya-Allah kalau kita bergabung, dia jadi luar biasa. Sehinggalah pada ketika saya dijemput ke HQ, maka saya berkenalan lah dengan seorang our Iron Lady, iaitu
Puan Tina. Saya cukup kagum dengan dia punya kekuatan, saya cukup kagum dengan dia punya semangat. Oh, thank you Puan Tina. Pada ketika awal dulu pun orang pertama yang saya jumpa adalah Puan Tina. Saya tengok keterujaan yang ada pada management ni sebenarnya membuatkan ramai orang terpikat. Jadi itu antara perkara pertama yang saya dah rasa dah ada 20% kat hati saya pada ketika tu Eddie datang jumpa cerita saya. Kemudian bila dia cerita pasal produk, bila sebut pasal produk, saya dah macam-macam company buat. Saya tak kata saya hebat, saya tak kata saya tahu semua, tidak. Tapi lazimnya bila kita cerita saja pasal produk makanan kesihatan ni, lazimnya cerita dia mesti berkisar tentang testimoni atau berkisar tentang hebatnya produk dia. Tapi hebatnya apa yang Allah nak atur pada saya pada ketika itu, Abang Ju bercerita dengan saya, dia bercerita tentang teknologi. Dia tidak bercerita tentang hebatnya produk, dia bercerita tentang teknologi. So bila dia bercerita tentang teknologi, bila saya tengok tentang keunikan SG9, keunikan SG Cream, saya kata this is the right platform untuk saya nak pergi boom. Itu yang kedua. Yang ketiga, lepas tu bila Eddie kata, bang, dia kata, kali ni kita dekat sini, kita punya marketing plan, kalau kita buat, kata, kita tak rugi bang, kita tak letih. Tak letih dia sebut macam mana dia? Tak letih sebab kat sini company bayar besar. Dia kata bayar besar tu maksud macam mana? Dia kata kat sini kita tak kira PV bang. Biasa kita buat multi level dulu kan, kalau kita sponsor orang, orang tu masuk apa-apa package, syarikat bayar kita mengikut PV, orang tu join. Tapi di sini dia tak kira, tak bayar mengikut PV, dia bayar daripada nilai kemasukan. Saya tanya contoh macam mana? Contoh dia kata bang, saya bagi satu contoh, okey, apa tu package 380 dia kata kan. Jadi kita sponsor satu orang package 380, bonus sponsor kita 30% je bang dia kata, tapi dia kalikan dengan 380. Saya kata, kali 380? Ya, jumlah dia 114. Besar tu? Yes, besar. Jadi masa itulah baru saya nampak, ada company yang buat macam ni Yang sebelum-sebelum ni saya hanya join, saya hanya dapat persen yang kecil untuk atas hasil kerja yang besar. Tapi saya dapat persen yang kecil. Tapi itu pun boleh collect juta-juta. Kan? Jadi di sini saya kata, wow, kata kalau macam ni saya kata di sini ramai kawan-kawan kita yang memerlukan platforming sebab ramai kawan-kawan kita hari ini dalam keadaan mencari peluang untuk menambah side income keluarga. Dalam keadaan seperti mana Eddie cakap tadi kan. Seperti mana Eddie cakap tadi, kita punya barang naik, kita punya kos hidup makin besar. Jadi banyak benda-benda yang kita perlu tambah. So this is the right platform. Jadi pada ketika saya nampak, saya kata bagi abang masa, abang balik, abang bincang dengan wife abang. InsyaAllah kalau ada rezeki kita bersama, insyaAllah kita bersama. Jadi bila saya balik, saya jumpa orang rumah saya bincang, orang rumah saya pun dengar saya cerita, tengok produk dan rasa produk. Dia kata, bang, mana tahu nak jadi rezeki, dia kata, cubalah, dia kata. Cubalah. Jadi bila sebut cubalah tu bermakna saya dah ibarat saya dah terjun dah ke dalam super grade ni. Saya dah terjun dah ke dalam super grade ni. Bila disebut cubalah tu. Sebab saya bila saya dapat sokongan daripada wife saya rasa daripada 80% saya punya kekuatan tadi, dia sokong dia jadi 100%. Sebab tu saya kok mana pun saya berterima kasih kepada isteri saya Puan Aminah yang banyak berkorban, yang banyak mendorong ataupun yang banyak yang banyaklah orang kata melalui pahit getih ketika saya betul membina pendapatan keluarga. Terima kasih. Okay. Jadi pada ketika itu apa yang perlu saya buat? Jadi saya perlu berkongsi. Saya perlu berkongsi dengan siapa? Saya perlu berkongsi dengan kawan-kawan saya yang pernah follow saya. Saya pernah follow. So saya jumpa siapa? Orang pertama saya jumpa Abang Nur Razmin. Orang kedua saya jumpa Encik Hairudin. Orang ketiga saya jumpa Encik Holik. Orang keempat saya jumpa Abah J. Orang kelima saya jumpa Encik Rosli. So 5 orang ni orang kata saya banyak terhutang budi dan banyak terima kasih lah kepada 5 orang ni. Sebab tu hari ni yang 5 orang ni sama ada anda buat ataupun tak buat, pasti saya akan bantu anda. Anda jangan risau. Pasal saya dah banyak terhutang budi dengan anda. Dan saya paling terkasima sebab anda support juga saya walaupun kita dah macam-macam company kita buat dan ada yang tak pernah berjaya, tapi anda support saya.
Dan Alhamdulillah hari ni kalau kita tengok antara 5 orang tu tadi yang kita nampak hari ni menyerlah daripada sudut pencapaiannya adalah Abah J kita ataupun Master Stockist 002 Tuan Jamaluddin. Tahniah bang, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama saya dalam Super Great. Dan kemudian apabila Tuan Rosli bawa saya pergi KL jumpa dengan satu hamba Allah, kawan ni pun kawan saya juga, kawan Cik Rosli juga, iaitu Tok Lan, orang yang kita tahu cara kerja dan orang yang tak pernah serius. Pada ketika saya datang pun dia main-main, dia main-main, saya pun lebih kurang, saya pun main-main dengan dia, saya main tarik tali, nak ambil tak nak tak apa kan. Tapi hari ni Tok Lan buktikan, you are the best leader in Super Great right now. Tok Lan, saya berani angkat Tok Lan pasal saya faham cara kerja Tok Lan, saya faham susah payah Tok Lan, dan hari ni kita amat bersyukur Tok Lan disupport oleh our leaders. Banyak leader yang support Tok Lan ini. Kalau kita tengok Kak Tina ini tak pernah menang tangan untuk bantu Tok Lan. Dan hari ni nak jadikan cerita, selama hari ni Tok Lan selalu cakap, saya kadang-kadang ada juga orang kata tersentak hati, tapi saya faham keadaan. Tok Lan selalu cakap, I'm alone. I'm alone. Saya keseorangan, saya berjuang berseorangan. Kan? Apa yang saya nasihat kepada Tok Lan, pada ketika Allah sedang menguji kamu, jangan jangan mengeluh. Sebab satu ketika kalau Allah bagi, kau tak boleh tahan pendapatan kau. Hari ni saya nak cakap, hari ni gaji Tok Lan cair dia punya AW 1,000 lebih. Apa yang Tok Lan buat? Tok Lan duduk di KL. Dah setahun aku tak tidur, aku nak tidur, dia kata hari ni. Tapi hari ni gaji dia 1,000 lebih yang dia cair dan AW masih ada dalam sistem. Tanpa dia tahu pun apa pergerakan yang berlaku hari dia lagu bulan. Sebab tu saya kata Super Great ni cukup gila. Pada ketika kita sabar, Allah akan hantar orang-orang yang sama frekuensi kita. Hari ni Allah hantar satu hamba Allah di Temeloh yang asalnya saudara saya kalau nak kira kan. Darah daging ataupun saudara saya. Tapi pada ketika Allah tak hantar dia bersama Super Great, saya tak berurusan pun dengan dia. Tapi Allah hantar siapa? Allah hantar Tok Lan. Bersusah payah daripada Temeloh datang, daripada KL datang ke Temeloh semata-mata nak berjumpa dengan satu hamba Allah yang sehebat, iaitu Kak Jamilah. Satu tepukan pada Kak Jamilah. Saya cukup respect, saya cukup salute dengan cara kerja Kak Jamilah. Sedangkan kalau nak ikutkan Kak Jamilah di Temeloh, patut-patut saya dah lama boleh sponsor dia. Tapi kenapa? Allah tak atur saya dengan dia, Allah atur dengan Tok Lan. Sebab tu saya kata, pada ketika kita jangan mengeluh atas apa yang Allah bagi, Allah hantar satu orang ataupun Allah hantar insan-insan yang anda sendiri tak sangka benda itu berlaku dan anda terpaksa terima pendapatan anda hari ini tak pernah berhenti. Daripada pagi sampai ke malam, saya hari ini tak habis-habis mencairkan income daripada grup Tok Lan. Hari ini saya nak beritahu satu, Temeloh akan menjadi satu ledakan Super Great yang cukup luar biasa apabila daripada Kak Jamilah ni tadi, dia melahirkan beberapa orang insan yang akan saya ketengahkan, insyaAllah dalam apprentice nanti saya nak angkat ni makcik-makcik kain kembang. Itu dia. Tahniah kepada Kak Nap, hari ni upgrade sebagai premier. Saya cukup respect dan saya cukup teruja sebagai seorang adik dan saya anggap sebagai kakak. Saya amat berterima kasih kerana mempercayai Super Great dan mempercayai tim kami. Terima kasih juga kepada member sekolah saya. Ni member. Member sekolah saya. Satu tingkatan. Cuma kami ni lain kelas. Lain kelas. Pada ketika mereka awal dulu, saya pun pernah berjumpa dengan dia, pernah bercerita. Tapi pada ketika tu mungkin Allah tak atur rezeki saya dengan dia atau rezeki dia dengan saya. Tapi hari ni Allah atur rezeki dia bersama Kak Nap dan Kak Jamilah. Terima kasih Zalina, member satu sekolah. Sebab sudi bersama tim saya. Apa nak dikata, Zalina punya performance dalam masa yang singkat pun income dah hampir 2,000 kan. Lahirkan seorang insan yang hebat, Shikin, yang tak pernah jemu, berkongsi. Kak Long sayang dia punya nama username.
Ina Comel dia punya username kan. Jadi orang-orang ini, mereka ini adalah orang-orang yang memang ada komiti dan mereka saling bersahabat dan mereka saling support each other. Tugas saya hanya membantu dia orang untuk menyampaikan kebaikan, untuk membuka ruang dan peluang pada dia orang untuk mencipta pendapatan dalam super grade. Siapa sangka, subhanallah, Kak Jamilah berusia 60 tahun lebih. 60 tahun tak tersilap saya, 60 ke 60 lebih saya tak ingat lah, kalau salah betul dengan saya. Asalnya nak makan-makan saja, tapi apabila saya bawa dia cerita pada kawan, kawan dia support, hari ni Kak Jamilah punya pendapatan 4,900 lebih terkumpul dalam masa 2 bulan. Nikmat mana yang kamu nak dustakan? Kalau Allah kata ni hak kamu, maka hak kamu. Dan kalau Allah kata ini gandingan kamu, maka ini gandingan kamu. Sebab tu saya tak pernah berhenti menyampaikan kebaikan dan saya tak pernah negatif tentang rezeki. Hari ini lahir Iron Lady yang biasa-biasa. Mereka nampak biasa-biasa tapi sebenarnya mereka cukup luar biasa. Syabash tim Kak Jamilah, Kak Nap, Ina, Zalina, Shikin, Emma, Azlan, dan beberapa fighter yang kita akan groom dan insyaAllah kita akan bagi surprise something di apprentice nanti. Maksudnya hari ni saya nak cerita, kalau kita rasa susah nak buat super grade, kalau kita rasa orang tak terima kita, kalau kita rasa orang tak nak join kita, sebenarnya ingat sahabat, bukan kawan kita tak nak join kita. Kawan kita bukan tak cari peluang, kawan kita cari peluang, tapi bukan dia tak nak join dengan kita. Mungkin penyampaian kita belum merasakan mereka perlu atau belum lengkap. Betul tak? Mungkin apa yang kawan kita tak sama dengan apa yang kita sampaikan. So, sabar. Pada saya, sabar ni nombor 1. Sebab apa? Hari ni kalau kita berkongsi kebaikan dengan orang tak hendak, pada saya kita ada rugi ke? Tapi ingat, saya amat yakin dan percaya pada ketika kamu berkongsi dengan orang, pertama orang reject, kedua orang reject, ketiga orang reject, keempat orang reject, tak mustahil orang kelima ni Allah hantar. Kenapa? Kerana Allah nak tunjuk, nak tengok atas usaha kamu. Adakah kamu benar-benar berusaha nak menyampaikan kebaikan tentang produk daripada sudut kesihatan kawan-kawan anda? Adakah anda betul-betul berniat untuk menyampaikan kebaikan pada kawan dengan niat untuk kawan kita sihat, atau anda sekadar nak berniaga? Pada ketika Allah uji, kita sabar. Dan pada ketika Allah nak bagi, anda tak boleh tolak. Subhanallah. Super great. Pada saya, kalau nak tengok daripada saingan banyak company-company di luar sana, kita tidaklah kata kita ni orang kata terlampau hebat. Tidak. Saya tak kata macam tu. Tapi kalau anda duduk dalam super grade, duduk dalam kumpulan yang betul, duduk dengan tim yang betul, anda akan rasa suasana dalam super grade ini seperti adik-adik, subhanallah, seperti kekeluargaan. Sebab tu saya menawarkan siapa-siapa saja kawan-kawan saya dalam super grade yang rasa perlukan bantuan saya, pada ketika saya dalam kelapangan, insya-Allah saya akan bantu. Saya tak pernah kira anda siapa, syarat anda duduk di bawah super grade. Kepada kawan-kawan anda yang baru nak tahu pasal super grade, bawalah dia ke dalam Zoom meeting. Datanglah ke dalam Zoom meeting. Pada ketika saya menyampaikan perkongsian, insya-Allah saya akan bagi yang terbaik. Sebab saya bercakap tak pakai skrip, sahabat. Saya bercakap daripada apa yang saya lalui, pengalaman yang saya lalui sendiri. Kesibukan saya hari ini di Temeloh, saya dah tak boleh relax macam dulu. Dulu saya boleh relax. Hari ni saya dah tak boleh relax. Pukul 9 Kak Mi telefon. Pukul 4 Nina telefon. Pukul 3 Kak Mi telefon. Pukul 8 malam Ina telefon. Kak Nap and the team. Alhamdulillah saya cukup seronok. Sebab apa? Sebab hari ni apa yang saya nampak di mata mereka. Apa yang saya nampak di mata mereka. Mereka bertemu dengan satu platform dan mereka bertemu dengan satu tim leader dan satu pasukan yang cukup hebat. Pada ketika Tina datang daripada Kuantan singgah di Temeloh, dapat jumpa sekejap aja.
Dia orang di Temeloh Tina, thank you so much. Allah mudahkan urusan Tina. Dia orang cukup teruja dengan Tina. Cuma mungkin tak ada masa yang lebih untuk berkongsi. InsyaAllah saya akan adakan satu program di Temeloh dan saya akan jemput Tina sebagai special guest untuk Tina berkongsi pengalaman dengan dia orang, dan dia orang amat teruja dengan Tina. Subhanallah. Itu saya kata. Sebab tu saya kata, saya terus terang kat bawah. Kenapa kalau kita tengok daripada mula saya join sampai sekarang, saya punya semangat tak pernah luntur. Sebab saya yakin dan percaya ada satu benda yang saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya Tuan Helmi adalah tulang belakang kekuatan kita semua. Sebab dia akan memastikan Super Great takkan lenyap di telan bumi. Izin Allah. Subhanallah. Sebab tu saya menyarankan kepada sahabat-sahabat yang ada dalam grup, dalam meeting, ataupun yang hadir pada Zoom meeting, ataupun yang pernah datang ke BOP, ataupun pernah, ambillah peluang keemasan ini. Anda tidak akan rugi wa'imah seposen. Without losing apa-apa, anda tak akan rugi apa-apa. Nothing to lose sekiranya anda menjadi sebahagian daripada keluarga Super Great. Anda tak akan rugi. Wa'imah anda hanya join, anda letak ID anda, kemudian anda lupakan Super Great. 2 tahun akan datang, mungkin anda ingat balik semua Super Great. Anda datanglah Super Great tetap bersama anda. So, jangan lepaskan peluang. Saya, pada ketika saya sedar diri saya orang susah, mak ayah saya cacat penglihatan, saya ada anak ramai dan saya mempunyai tanggungjawab yang besar. Jadi saya meletakkan diri saya sebagai orang yang tidak ada rasa malu dan tidak ada rasa takut untuk berdepan dengan manusia. Dan kadang-kadang kita dengar juga kawan-kawan kita cakap, Cik Harun, apa yang saya nak cakap? Saya tak tahu nak cakap apa bila berdepan dengan orang. Sebabnya kita pun faham, untuk nak jauh lebih berjaya, kita kena berdikari. Ya, kalau kita 100% bergantung dengan upline kita, bila kita nak serlahkan kita punya branding, and bila kita nak cipta sejarah-sejarah sendiri, bila kita nak dapat pengalaman-pengalaman yang kita nak berkongsi inspirasi macam saya ni, betul tak? So bila kita fikir bagaimana kita nak berdikari, jadi kawan-kawan ramai tanya, apa yang saya nak cakap pada orang? Apa yang saya nak sembang dengan dia kalau saya nak cerita pasal Super Great? Okay. Okay, ni saya bagi satu tip. Kalau rasa tip ni boleh pakai, pakailah. Kalau tak boleh pakai, kasih padam, taruh simpan jauh-jauh. No problem. Saya, pada peringkat awal dulu, saya selalu menggunakan perkataan kalau. Ayat kalau. Saya suka tanya. Saya suka tanya kawan saya dulu. Saya gunakan ayat kalau. Maksudnya, contoh, kalau saya jumpa orang, saya nak mulakan cerita, saya akan tanya dulu. Bang, kalau saya nak share tentang kesihatan, kebaikan, boleh tak bagi saya 5 minit? Kalau. Pernah tak kita jumpa orang, kita tanya dia, bang, kalau saya nak share tentang kesihatan 5 minit, boleh bagi masa? Dia penampar kita depan-depan orang. Tu pernah kita jumpa? Rasa tak pernah kot. Tak ada lagi manusia rasanya, walaupun kita jumpa kepala gangster sekalipun, dia tak bagi penampar depan-depan orang kan? Jadi pada saya, apa yang saya cakap tak membuatkan orang marah. Kalau saya nak share, kalau. Kemudian kadang-kadang kita berjumpa dengan kawan-kawan kita yang dah memang kaki mati level. Mereka buat bisnes mati level, tapi hidup segan mati tak mau. Sembang kari, gajah boleh terbang, tapi dia datang presentation bawa sikau. Kerek. Tapi sembang kari boleh terbang. Macam mana kita nak masuk dengan dia? Macam mana kita nak ceritakan tentang company kita? Sebab dia dah ada satu company yang dia buat dan dia mungkin tengah selesa dengan company dia, dengan mungkin bangga dengan company dia. Apa yang cara kita nak masuk? Saya selalu gunakan ayat kalau. First, saya akan bersembang, saya akan tanya tentang company yang dia buat, bla 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 bla. Saya pun akan puji, wah bagus bang, alhamdulillah, cantik bang, bla 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 bla. Kemudian saya akan tanya, kalau bang,
Kalau ada satu company yang bayar bonus sponsor tanpa mengira PV, okey ke tak okey? Yang tadi duk sibuk cerita pasal company dia ni. Kurang ada kilang, ada itu, ada ini, ada itu. Kita ya kerja. Bagus, 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 bagus. Kita tahu dah dia bayar pakai PV. Kita tanya dah dia punya bonus berapa. Dia tak berani jawab. Tapi kita nampak dah psikau kat luar tadi. Bang, kalau ada satu company multi level yang boleh bayar bonus sponsor kepada kita tanpa mengira PV, dia mengira pada nilai kemasukan package, okey tak okey? Subhanallah. Ayat ni saya guna ramai kawan-kawan saya yang daripada network lain yang sedang buat network teruja dan mula membina kumpulan di Supergrade. Subhanallah. Sebab tu saya kata, apa-apa saja hari ni pun kita suka ke, kita tak suka ke, kita nak buat ke, kita tak nak buat ke Supergrade ni, tak ada siapa marah dan tak ada siapa nak nak arah kita. Tak ada siapa nak halang kita. Betul tak? Tapi back to basic, balik bersemula. Aku ni perlu buat sebab apa? Sebab hari ni aku punya keliling yang ada di sebelah aku ni, keliling aku yang duduk di keliling aku ni memerlukan tanggungjawab aku. Jadi kita ni kena fikir bagaimana kita nak jadikan semangat kita ni supaya dia melekat, supaya kita akan bercerita tentang Supergrade setiap hari. Celak mata, masukkan bawah lidah sepaket, sapu 7 titik, sapu kat lutut sikit, keluar pada rumah, bismillah 5, cerita dengan kawan-kawan. Anda jangan mimpi yang orang akan telefon anda, Cik Arun buat Supergrade ya, saya nak 10 premier. Benda tu takkan berlaku. Takkan berlaku. Hantarlah status banyak mana. Hantarlah dekat Facebook ke apa ke, cerita-cerita aktiviti. Untuk orang pergi call kita, tanya kita ni buat apa dan terus nak menyerah diri. Tak ada. Melainkan kita lah yang sendiri kena bercakap. Kita lah sendiri kena beritahu kepada orang yang aku buat Supergrade. Simple. Kalau kita tengok, ada kawan-kawan kita yang ada kepakaran lain selain daripada offline. Ada kawan-kawan kita yang pakar dari segi online. Kita tengok hari ni Cik Ta, orang yang biasa-biasa. Saya kenal Cik Ta tu daripada zaman tahun 2017. Saya kenal Cik Ta. Masa tu Cik Ta suara tak kecil lagi macam tu. Dia suara okey lagi. Sekarang ni makin kecil suara dia. Mungkin banyak SG9. Dia makin SG9. Suara jadi nyaring. Nyanyi sedap tu. Hari ni Cik Ta, siapa Cik Ta? Subhanallah. Kan? Satu lagi kalau kita tengok Tuan Saha, saya cukup respect Tuan Saha. Hari ni beliau dah sebagai master stokis. Bro. Bukan master stokis. Mobile stokis. Mobile stokis top up 3 hari sekali. Sekali top up berapa? 75 item. 3 hari sekali top up 75 item. 3 hari sekali top up 75 item. Kata dia meniaga apa ni? Saya tak nampak pun Saha pergi buat presentation dekat kedai kopi. Tak ada. 100% online pun Allah gandakan rezeki. It's all about kita sebenarnya. Kalau kita nampak, kalau anda faham, anda nampak di Supergrade, anda cipta pendapatan cukup itu. Hari ni, Kak Jamilah berusia 60 lebih, income 1,700 lebih. Subhanallah. Perkara yang paling bahagia yang pada saya, perkara yang paling bahagia yang saya nampak, yang saya dapat rasa adalah apabila kita melihat kawan kita bahagia. Sama ada dia bahagia daripada segi kesihatan atau dia bahagia daripada segi keuangan. Terpancar di wajah mereka, tengok Kak Nap daripada sakit lutut berjalan dah cantik, kawan-kawan puji Kak Nap jalan dah cantik, terpancar di wajah Kak Nap. Happy. Kita terpaksa happy. Bila Kak Mi, saya beritahu Kak Mi, income Kak Mi hari ni pendapatan keseluruhan dah 4,900. Hari ni pendapatan Kak Mi hampir 2,000. Subhanallah, kegembiraan yang kita dapat tengok di riak wajah Kak Mi tu adalah kegembiraan kita. Subhanallah. Sebab tu saya
Daripada dulu sampai sekarang, niat saya satu. Seperti mana yang saya sebut dalam saya punya video. Saya kata tidak ada apa yang lebih bermakna selain daripada kita mengangkat sebab ramai kawan-kawan kita yang ada impian berjumpa impian di Super Grade. Itu adalah perkara yang paling menggembirakan saya. Tapi ingat, apabila Tok Lan naik pentas berkongsi inspirasi, apabila Abah J naik pentas berkongsi inspirasi, apabila Bat, geng-geng muda saya ni naik pentas berkongsi inspirasi, apabila Kok Mi dengan geng-geng dia naik ke pentas satu hari nanti berkongsi inspirasi, saya tak ada di depan kalian. Minta maaf cakap dulu. Saya tak ada di depan kalian sebab anda naik pentas, langkah kaki atas pentas pun air mata saya dah mula keluar. So saya terpaksa lari pergi tandas. Anda habis cakap, saya baru datang. Jangan marah kat saya lah. Saya cukup-cukup bangga sekiranya anda dapat menuju puncak kejayaan. Saya adalah orang yang paling bahagia dan saya adalah orang yang paling bangga. Walaupun pada ketika itu saya belum sampai, mungkin anda sampai dulu. Sebab tu saya selalu pesan, sahabat, perahu sudah dikali, pendayung sudah di tangan. Kayuhlah sahabat, kayuh usah gopoh. Sebab apa? Sekiranya saya sampai dulu, saya akan tunggulah sahabat di puncak kejayaan. Tetapi sekiranya sahabat sampai dulu, jangan lupa tunggu saya di puncak kejayaan. Sedikit perkongsian inspirasi, semoga memberikan inspirasi pada sahabat-sahabat. Saya rasa cukup setakat ini. Saya sayang anda, saya doakan semua yang berniat nak mencari sesuatu di Super Grade, Allah Ta'ala kabulkan segala niat anda dan kita sama-sama akan meraih ataupun merasa keseronokan tu di satu hari. Saya sayang anda, jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian oleh kita punya Gold Executive Super Grade International iaitu Tuan Harun. Alright. Jadi Alhamdulillah sebetulnya saya bersama dengan Tuan Harun ni dah 10 tahun lah saya bekerja bersama dengan dah kenal beliau dan ini syarikat yang kedua kita bekerjasama. Okay. Dan saya nampak sendiri dengan mata saya bagaimana dia bermula dalam industri ini dan hari ini apa yang orang katakan buruknya terhadap industri ini sebetulnya tuan-tuan puan anda tak perlu ambil serius, tak perlu dengar pun sebetulnya. Alright? Dan sebab apa saya katakan anda tak perlu dengar? Sebab hari ini yang condemn industri kita hari ini sebetulnya adalah orang yang tak pernah buat pun bisnes ni. Orang yang tak pernah buat, orang yang tak pernah berjaya dan kalau dia join pun dia tak buat betul-betul. So bila dia tak buat betul-betul, apa sebetulnya result yang dia akan dapat? Betul tak? Orang tu join tapi dia tak buat betul-betul. Jadi hari ini apa yang sebetulnya hasil yang dia akan dapat? Dan hari ini tidak adil untuk kita mendengar daripada orang yang tak pernah berjaya, yang tak buat betul-betul dan yang tak pernah buat, yang condemn tentang industri ini. Dan hari ini tuan-tuan puan, saya ada terlihat satu petikan yang sumber daripada dalam media sosial. Dekat sini dia bagi tahu apa tahu. Okey. Ni. Dari Malaysia Madani, saya tak tahulah ni page ke apa kan. Tapi ni. Okey. Dia cakap apa? Eh, tak apa saya baca lah. Dia cakap industri jualan langsung Malaysia sumbang RM34.4 bilion. Saya ulang industri jualan langsung Malaysia sumbang RM34.4 bilion pada 2024 mendominasi global. Maksudnya, industri yang anda sedang buat hari ini adalah industri bilion, bukan million. Dia industri bilion.
Dan hasil kita punya bisnes ni tuan-tuan puan menyumbangkan kepada ekonomi negara kita sebanyak 34.4 bilion tuan-tuan puan. Adakah ini industri yang low class? Adakah ini industri yang menipu orang? Adakah ini industri yang orang cakap tu kira apa orang cakap tu yang scam orang? Betul tak? Kalau industri ini industri yang menipu orang ke scam orang ke tuan-tuan dan puan, kita sudah pasti tidak akan dikawal selia oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Dan hari ini, kenapa anda perlu memilih syarikat yang ada lesen AJL? Saya ada tunjuk, saya ada keluarkan video tadi tuan-tuan puan. Video kita terima lesen tadi. Sepanjang 20 tahun saya berada di dalam industri ini tuan-tuan puan. Biasanya syarikat baru dia nak apply lesen AJL ni, dia ambil masa sekurang-kurangnya 3 tahun, paling cepat 2 tahun. Tetapi apa yang saya nak cerita ataupun kongsikan kepada anda semua, Supergrade dapat lesen AJL hanya mengambil masa beberapa bulan sahaja. Dan orang KPDN sendiri cakap ini adalah salah satu syarikat yang paling cepat kita bagi lesen. Maksudnya kalau dapat lesen, produk kita tak ada masalah tuan-tuan puan. Produk kita tak ada masalah, marketing plan kita tak ada masalah, semua benda tak ada masalah. Sebab itu kita dapat lesen. Kalau produk kita berbahaya, dah tentu KPDN tak bagi lesen. Kalau plan pemasaran kita ni menipu orang, okay, dah tentu KPDN tak bagi lesen tuan-tuan puan. Jadi hari ini sebetulnya saya nak tunjukkan kepada anda semua kenapa hari ini anda perlu memilih Supergrade sebagai platform untuk anda nak mengubah kehidupan. Kalau anda buat syarikat yang tidak ada lesen tuan-tuan dan puan, anda kena ambil risiko. Risiko apa? Kalau apa-apa berlaku pada syarikat tu, syarikat tutup ke, syarikat apa sekalipun yang berlaku pada syarikat tu, anda kena ambil risiko yang mana reputasi anda akan tercalar. Anda kena ingat, orang yang kita bawa, dia tak salahkan syarikat kalau syarikat tertutup. Tetapi dia akan salahkan anda. Kalau anda bawa lain punya peluang, orang tu takkan join ataupun takkan jadi apa follow anda lagi dah. Sebab apa? Dia orang dah pernah kena dengan anda. Sebab tu hari ini, pemilihan sesebuah syarikat itu sangat-sangat penting. Baik tuan-tuan, saya tak nak cakap panjang. Saya ada masa sedikit, sebetulnya ada masa lebih kurang dalam 10 minit sebenarnya. Alright. Saya nak kongsikan kepada anda semua tuan-tuan puan, okay, tentang hari ini kenapa anda perlu bersama dengan Supergrade, okay, dan hari ini bagaimana hari ini pelan pemasaran Supergrade dapat membantu anda, okay, dalam mengubah kehidupan anda. Macam mana hari ini? Sekejap Okay, sekejap. Apa ni? Boleh nampak tak apa yang saya share ni sebenarnya? Sekejap Okay, sekejap. Sekejap tuan-tuan, sekejap, sekejap. Okey, boleh nampak Okey. Saya tak nak ambil masa lama. Okey, saya nak ceritakan kepada anda sedikit secara ringkas kita Nampak, punya nampak, nampak. kekuatan. Okey, kita punya kekuatan pelan pemasaran kita macam mana hari ini kalau kita tengok akak-akak kita tadi, walaupun suri rumah boleh ada pendapatan RM4,000 walaupun dalam masa 2 bulan plus minus kalau pecahkan untuk 2 bulan tu 1 bulan RM2,000. Okey, 2 bulan dia buat dapat RM4,000. Suri rumah dapat RM4,000 dalam masa 2 bulan, okey tak?
campur dengan Okey, okey. gaji yang dia campur, dapat tak RM2,000 ni bantu suami berubah kehidupan kita, Sangat. tuan dan puan. Alright. Boleh. So, okay, so hari ni tuan-tuan puan, kita di Supergrade, kita ada 14 bonus. Tapi hari ni saya tak perlu jelaskan tentang 14 ni. Saya nak ceritakan kepada anda tentang beberapa bonus yang anda wajib tahu. Okay. Yang pertama, anda kena tahu dari segi package untuk nak menjadi ahli ni, mesti kena ada modal. Apa bisnes pun tuan-tuan puan, kena ada modal. Tetapi hari ni, kita punya modal, memang betul-betul kita nak bantu orang, betul? Jadi bila kita nak bantu orang, betul-betul kita kena betul-betul bantu. Jadi maksudnya dari segi modal pun kita kena bantu juga. Macam mana cara kita bantu? Anda boleh bermula nak berniaga di Supergrade ni, anda boleh bermula dengan modal yang serendah-rendah RM180. Apa bisnes yang you boleh start dengan RM180? Meniaga nasi lemak, meniaga burger, meniaga kuih. Apa bisnes yang you boleh start dengan 180? Buka car wash, buka dobi. Betul? Tetapi hari ini di Supergrade anda boleh start dengan modal RM180. So, adakah anda bayar RM180 anda akan dapat tak dapat apa-apa? No. Ini bisnes. RM180 anda bayar, anda dapat produk. Betul? Kita ada akad jual beli tu. Maksudnya hari ni you bayar RM180, you dapat produk yang nilai dia RM200. Sebab harga untuk ahli bukan ahli RM200. Tetapi hari ini anda nak menjadi ahli, anda hanya perlu bayar RM180. Value produk itu RM200. Nampak? Okay. So anda bayar RM180, anda dapat satu kotak SG9. Okay. Kemudian kita ada package yang kedua. Package yang kedua dia panggil basic. Okey, package basic ni modal dia dua kotak. Dua kotak modal dia RM180 kali dengan dua, RM360. Right? Dan package yang ketiga, master. Master ni 10 kotak. 180 kali 10 kotak, 1,800. Dan package yang paling besar, ni tak ada package yang besar dah. Ni lah paling besar. You bayangkan, package bisnes, orang kalau cerita pasal bisnes ni, modal dah fikir dah, oh nak kena keluar puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu, betul. Tetapi hari ini package bisnes di Supergrade hanya RM3,600. Anda rugi tak? Anda tak rugi. Sebab apa? Anda dapat 20 kotak SG9 yang anda boleh makan sendiri, anda boleh bagi kawan-kawan anda tester, Baik, ataupun baik. anda boleh sedekah Kemudian, ataupun ya. Siapa tadi ada soalan ke apa ni? Tak ada Alright, baik. Tak tolong Cik Tam mute. Okey, baik. So, ini adalah package yang kita ada. Kenapa ada 4 package? Kenapa tak satu package je? Anda kena faham. Setiap package ni dia memainkan potensi pendapatan yang berbeza dan bonus yang berbeza. Besar package anda, besar income anda, banyak bonus anda. Kecil package anda, sikitlah income anda dan sikitlah bonus anda. Simple, fair. Alright? Baik, tapi hari ni kalaulah saya nak bermula dengan RM180, boleh tak saya nak upgrade kepada package-package yang lebih besar? Boleh. Tak ada masalah. Ini kekuatan kita. Sebab apa? Dalam tempoh 60 hari tuan-tuan puan, anda boleh upgrade kepada package-package ni hanya bayar baki saja. Nampak? Kita start dengan satu kotak, nak upgrade kepada basic, tak payah bayar dua kotak. Hanya tambah lagi sekotak, dah jadi basic. Daripada basic, nak upgrade kepada master, kita dah ada dua kotak, betul? Master perlukan 10, kena tambah 8 kotak, kita dah jadi master. Kita dah ada 10 kotak, betul? Nak upgrade kepada premier yang 20 kotak, perlu tak bayar 20 kotak? Tak, hanya perlu bayar 10 kotak saja, dah anda jadi premier. Tapi selepas daripada 60 hari, boleh tak saya upgrade? Boleh. Tapi kena bayar penuh. Okay, penuh. Dan the best part tentang upgrade ni, anda boleh upgrade sikit-sikit. Sekotak, 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 sekotak. Cukup 20, jadilah premium. Simple. Betul? Ini baru plan yang nak tolong orang. Dia bukan cerita tentang nak bagi pada nak bagi pada company je. Boleh je company nak suruh anda upgrade bayar penuh. Tetapi adakah matlamat kita yang macam tu? Tak. Matlamat apa? Matlamat kita apa? Nak tolong orang. So tolonglah orang. Tolonglah betul-betul. Janganlah tolong macam ada hidden-hidden. Betul tak?
So hari ni antara kekuatan kita. Baik. Bonus. Simple. Bonus yang pertama anda kena ingat satu je. Bonus ni anda bawa orang anda dapat. Simple. You tak bawa, you tak dapat. Dan bonus ini kita bayar mengikut package yang anda join. Okay. Anda package startup. Okay, yang 180. Anda bawa lah package apa pun, syarikat bayar pada anda 15%. Okay. Nampak sikit, tetapi anda kena faham, 15% dia bayar daripada nilai kemasukan orang tu. Orang tu join 380, 15% daripada 380. Orang tu join 3,600, 15% daripada 3,600. Kalau anda basic, dia bayar 20 hingga ke 30. Master 25 hingga 30, Premier 30%. You bawa lah siapa pun you dapat 30%. Contoh dia macam ni. Kalau anda startup, bawa kawan kita yang join startup. 15% daripada 180 Eh, anda dibayar. Tak tolong mute cerita. follow up. Anda dibayar. Eh? Tak tolong mute. No. Okay, so anda bawa orang yang join startup yang modal 180, anda dapat 15% daripada 180, dapat RM27. Bawa orang yang join basic 360, 15%, anda dapat 54. Bawa orang join master 15% daripada 1,800, anda dapat 270. Anda bawa orang yang join premier 3,600, 15% daripada 3,600, anda dapat 540. Itu kalau anda start up. Bayangkan anda join basic ataupun anda upgrade kepada basic. Kerja dia sama je. Anda bawa satu orang start up, dia bayar RM54. Kalau anda start up, dia bayar 27. Anda fikir, anda nak 27 ataupun anda nak 54, anda punya pilihan. Tapi tetap sama. Anda tetap bawa satu orang yang join startup. Alright? Anda bawa orang yang join basic, anda dibayar 30% daripada 360, anda dibayar RM108. Bang, kita bawa orang join 360, syarikat bayar kita 180, RM108. Kita bawa prospek, jumpa prospek biasa kat kedai makan, betul? Kan? Kalau kita dapat RM108, tak ada masalah. Prospek nak order tandoori ke, naan cheese ke, apa dah hal. Betul tak? Ini kalau dia bayar ciput, kita pun risau. Kena dia order tandoori, kan? Bonus sponsor RM30. Bil makan je RM28. RM2 je tinggal. Apa barang bisnes macam tu? Betul tak? Alright? Kalau anda join master, dia tak bayar 30. Nampak? Sebab apa? Sebab anda basic. Bawa orang yang join master. Master tu lebih besar daripada anda. Syarikat bayar 20%. Tapi tetap besar. Dia bayar berapa? RM360. Alright? Kalau anda bawa package premium, 20% daripada 3,600, anda dapat RM720. Itu kalau anda basic. Tapi kalau anda master, okey, anda bawa sama. Betul, startup anda dapat 30%, RM54. Anda bawa basic 30%, dapat RM108. Tetapi kalau anda bawa master, anda dibayar 30%, anda dapat RM540. Okey. Tapi kalau anda bawa premier, dia tak dapat 30%. Dia bayar 25%, anda dapat RM900. Masih lagi tinggi tuan-tuan dan puan. Okey, masih lagi tinggi. Okey, kalau anda join premier, tak payah cerita lah. Anda bawa apa sekalipun, syarikat bayar anda solid 30%. Bayangkan, you hari tu bawa satu orang yang join premier, dapat income 1,080. Belum cerita besok, ataupun belum cerita petang karang nak jumpa orang yang join premier. Kalau satu hari, you boleh closing dua orang premier, RM2,160 anda punya gaji. Tak masuk lagi bonus lain tau. Ni baru bonus pertama. Orang lain nak dapat 2,000, terpaksa kerja sampai 30 hari. Balik malam baru dapat 2,000 lebih. Tapi hari ni, dua kali punya appointment, dah dapat 2,000 lebih. Ni, nampak? Ini nama dia Smart Business Platform. Dan ini baru nama marketing plan bang. Kak, kita buat benda lain pun tetap benda yang sama. Kita jumpa orang yang sama, cerita pasal produk, cerita pasal plan. Tapi anda nak bawa balik yang mana?
Betul lah. Bukan saya kata company lain marketing plan dia tak bagus. Bagus, kan? Cuma anda nilailah sendiri anda nak yang mana. Betul lah. Jumpa orang ni RM30, jumpa orang ni dapat RM54. Anda nak RM54 kan anda nak RM30, RM30. Anda punya pilihan. Tak benda yang sama, tetap anda jumpa orang. Ini bonus yang anda bawa anda dapat. Clear Okey, bonus yang kedua. Okey, bonus yang kedua, ini the best. Bonus ni, okey. Sekejap. Bonus ni anda bawa, anda dapat. Kadang-kadang anda tak bawa, anda dapat. Nampak? Tadi bonus yang pertama, you bawa, you dapat. You tak bawa, you tak dapat. Itu bonus yang pertama. Bonus kedua, nak bagi anda faham, you bawa, you dapat. Tapi kadang-kadang tak bawa pun dapat. Okey tak bonus yang macam tu? Tapi syarat dia apa? Anda kena join package premier. Nampak? Sebab apa anda kena join package premier? Sebab ni, nampak? Kelebihan, antara kelebihan dia. Okey. So hari ni contoh, kalau anda join premier, bawa kawan yang join startup, tadi dah dapat bonus sponsor, company tambah lagi RM4.5. Anda bawa basic, tadi dah dapat bonus sponsor, tambah lagi RM9. Anda bawa master, okay, company tambah lagi RM45.50. Bawa premier, company tambah lagi RM90. Ini kalau anda bawa, anda dapat. Kadang-kadang tak bawa, dapat macam mana? Macam ni. Contoh, kalau master, dia bawa premier. Betul? Bukan anda bawa, tapi master ni bawa. Betul? Tapi sepatutnya master ni, dia bawa premier, patut dapat 90. Tetapi, adakah dia dapat 90? Tak. Dia tak dapat apa-apa, cuma dia dapat pahala saja. Kenapa pahala dia dapat? Sebab 90 tu dia bagi pada premier yang berdekatan. Nampak? Bonus ni kadang-kadang tak bawa pun dapat. Okey, ini bonus yang kedua. Bonus yang ketiga, ini lagi gila bang. Ni bonus yang baru niat nak bawa orang dah dapat. Mana abang nak cari bang? Kak, mana akan nak cari bonus yang baru niat? Ingat minggu depan nak bawa orang lah. Ingat minggu depan ni. Baru nak ingat minggu depan nak bawa orang. Tapi tiba-tiba dah dapat bonus ni. Macam mana dia dapat? Syarat dia semestinya you kena premium. Alright? Okay, bonus ni kita bayar sampai 15 level. Kita bayar sampai 15 level. Contoh, kita of course yang introduce kita upline lah. Okay. Katalah upline introduce kita. Kita ni join premier. Maksudnya kita ni level 1 upline. Kita join premier. Company bayar pada upline kita RM9 tambahan. Okay. Kita dah join. Tapi tak tahu apa-apa lagi. Baru minggu depan nak cerita kat orang. Tapi upline, dia ada orang tak? Dia ada orang lain, betul? So, kalau dia ada orang, dia letak kat mana? Adakah dia letak dekat tepi? Adakah dia letak dekat belakang? Ataupun adakah dia letak dekat atas? Tak. Dia ada orang, dia tetap kena letak bawah kita. Jadi, bila duduk bawah kita, walaupun orang tu join basic, company bayar pada kita berapa? RM90. Okey lah. RM90. Sebab basic. Lepas tu upline letak lagi orang, master. Duduk bawah kita. Level 2 kita. Dapat berapa? Kalau master join, dapat RM4.5. Upline letak pula orang premier. Level 3 kita. Berapa kita dapat? Level 3 dapat RM9. Nampak? Katalah yang master ni, dia bawa orang. Premier. Dia dapat tak? Master tak dapat. Tapi kita dapat tak? Dapat RM9. Ni saya nak tunjukkan pada anda, tuan-tuan puan. Potential bonus ni. Okay. Ini kita ambil. Kita gambarkan. Saya nak tunjukkan kepada anda betapa besarnya bonus ni. Bayangkan, semua yang join adalah premier. Dan baik semua yang join tu, bukan anda pun bawa. Dan yang orang yang bawa, hanya bawa 2 orang premier je. Masing-masing bawa 2 orang premier saja. Okey? Berapa yang anda dapat? Okey. Katalah upline bawa kita. Betul? Dia campak 1 orang. Jadi level 1 kita. Betul? Level 1 join premier, kita dapat RM9. Level 1 dia bawa 2 orang join premier. Maksudnya level 2 ada 2 orang. Kali RM9. Level 2 yang 2 orang tadi tu masing-masing bawa 2 orang.
ada 4 premier, kita dapat RM36. Level keempat ada 8 premier kali RM9 dapat 72. Level kelima ada 16 premier kali dengan 9 dapat 144. Ini 5 level. Okey. Tetapi bila masuk level ke-6 sampai ke-10 dia tak bayar RM9 tapi dia bayar RM4.5. Okey. Berapa kita dapat? Ni. Masuk level 11 sampai 15. Semua join premier dan masing-masing bawa 2 orang. Ini yang kita dapat. Total daripada level 1 sampai level 15 terkumpul income untuk bonus ini yang kita tak bawa orang, hanya niat je, masih lagi dengan niat, tak jumpa-jumpa orang pun lagi. Berapa income kita? Okey tak? Ini baru sebelah kaki dan anda tak bawa seorang pun, tuan-tuan. Ni. Tapi kalau dia ambil package lain, you calculate je lah. Ikut level, ikut package. Betul? Tapi ni saya ceritakan jika semua join premier, okay, dan masing-masing bawa 2 orang je dan anda tak bawa orang langsung. Ini potensi income yang anda dapat. Bonus yang keempat, ini bonus kumpulan. Alright? Dia bayar mengikut anda punya package. Okay? Startup sehari maksimum RM216. Basic sehari RM391. Master RM2,250. Premier Infinity. Maksudnya berapa yang ada hari tu, hari itulah dia bayar semua. Okay, dia tak ada cap. Alright? Macam mana syarikat bayar bonus ni? Simple. Katalah anda basic. Okay? Okay, anda basic ataupun anda startup. Anda dapat perkenalkan 2 orang dan 2 orang ni join premier. Premier 20 kotak. Satu set mewakili 2 kotak. So maksudnya anda ada 10 set. 10 set kiri, 10 set kanan. Satu premier kiri, satu premier kanan. Okay. Bonus ni berapa anda dapat? Okay. Untuk orang yang join startup dan juga basic, dia bayar satu set yang pertama. Daripada 10 tu, satu set yang pertama dia bayar RM54. Ada baki lagi 9, dia kalikan dengan RM13.50. Alright? Kalau anda master, senario yang sama. Anda sponsor premier satu, premier kanan satu, ada 10 set kiri, 10 set kanan. Kalau anda master, dia bayar 5 set yang pertama, RM54. Baki lagi 5 set, dia bayar RM18. Apa berlaku kalau anda premier? Senario yang sama. Anda bawa satu premier belah kiri, satu premier sebelah kanan. Anda dibayar 10 set yang pertama dia bayar RM54 dan sekiranya contoh anda ada, katalah hari tu ada 100 set kiri, 100 set kanan, 10 set yang pertama dia bayar RM54, baki lagi 90 set dia bayar RM27 infinity. Okay, so ini sebab kenapa anda kena join premier. Okay, baik. Bonus yang kelima adalah bonus leadership. Bonus leadership ni dia bayar, startup tak dapat. Dia start daripada basic, master dan juga premier. Okay, dia bayar macam mana? Dia bayar daripada level 1 kita punya bonus pairing. Bonus yang keempat tadi tu. Berapa bonus development level 1 kita? Kalau anda basic, dia bayar 2%. Contoh, kalau level 1 kita bonus pairing dia 1,000. 2% daripada 1,000 tu anda dapat. Okay. Anda ada berapa level 1? Anda berapa ramai anda sponsor? Setiap anda sponsor, dia punya pairing tu 2%, 2%, 2%, 2%. Kemudian level kedua, maksudnya yang kita sponsor tu, dia bawa orang. Jadi level kedua kita. Okay. Setiap level kedua kita, syarikat bayar you 1% daripada dia punya bonus pairing. Master, dia bayar sampai 3 level. Premier, dia bayar sampai 5 level. Okay. Bonus yang seterusnya, bonus yang keenam, dia panggil lifestyle reward. Ini reward. Dia total. Okay. Dia kumpul balik. Maksudnya daripada kita punya bonus development tadi tu, PV yang terkumpul tadi tu,
Cukup saja 18,000 PV kiri, 18,000 PV kanan, syarikat reward anda RM600. Jadi maksudnya anda capai level satu. Anda nak capai level kedua daripada 18,000, terkumpul lagi terkumpul lagi 18,000, jadi 36,000. Alright? Anda dapat RM1,000. Terkumpul 72,000, anda dapat 2,000, dan sehinggalah anda boleh dapat deposit kereta, umrah, perabot barang elektronik. Ini anda boleh reward. Anda boleh redeem anda punya reward dekat dalam kita punya lifestyle reward. So, tuan-tuan dan puan, ini 6 bonus yang saya rasa anda perlu tahu. Okay? Dan selebihnya bukan anda tak perlu tahu. Nanti kita akan detail tentang bonus yang seterusnya. Cuma bonus yang keenam ni adalah bonus yang wajib anda tahu supaya apa? Supaya anda tahu macam mana anda nak buat duit. Sebab yang lain tu dia akan auto daripada bonus 1 dengan 6 ni berlaku. Yang lain tu dia akan auto sendiri. Okey tuan-tuan puan, Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung program kita. Just nice. Saya terlebih sikit masa. Kita cuba habis tadi 1 jam tapi dia terlajak sedikit. Jadi terima kasih. Okey, dan saya deposit kereta tu kalau tak beli Ha. kereta boleh dapat cash tak? Boleh ke? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau boleh belilah kereta. Kan? Ada kereta lain macam Tok Lan kan. Sekarang kalau nak jumpa Tok Lan kan, dulu Tok Lan jumpa orang maksudnya macam basic startup, tapi sekarang dah tukar, dah dapat kereta baru, jumpa orang, orang terus join premium. Tu dia. Eh, dia bukan apa tuan-tuan, dia sebenarnya kereta ni tak adalah kereta ni dia tak adalah benda keperluan sebetulnya. Tetapi dalam bisnes ni, benda ni dia psikologi tuan-tuan. Dia psikologi. Bila kita bawa kereta ni, dia nampak lain sikit. Dia kalau kita bawa kereta mewah ni, dia lain sikit. Dia punya persepsi orang pada kita ni dia beza. Tapi tak ada masalah untuk kita nak dapat kereta ni, anda tak perlu risau kan. Benda ni dia mesti akan dapat. Kan? Reward tadi tu dia terkumpul, anda tetap akan dapat. Cuma berapa lama anda nak dapat tu anda yang tentukan. Okey, tapi memang syarikat dah sediakan dah. Baru gabung sebab mati lampu tadi. Okey. Baik. Alright, baik. Jadi kita sebetulnya lifestyle reward tu semua orang memang berpeluang untuk dapat. Cuma nak dapat tu anda yang tentukan bila anda nak dapat. Dah ada orang dah dapat tab lah, dah ada dapat gold dah, apa semua kan. Dia memang company dah peruntukkan dah. Daripada allocation marketing plan kita ni, company dah peruntukkan dah benda tu untuk anda semua. Alright. Jadi thank you very much. Okay, jangan lupa ambil peluang kepada yang belum jadi member. Ambil promosi ni. Kalau anda daftar hari ini sebagai master, syarikat akan bagi percuma 2 akaun basic. Satu kiri, satu kanan. Kalau tak nak kena bayar 360, betul? Alright. Jadi hari ini dengan promosi ni bayar 1,800, anda dapat 360 ni percuma. Percuma. Akaun tu percuma. Produk tak adalah. Tetapi akaun tu percuma. Anda boleh daftar anak anda boleh daftar bini anda ataupun suami anda. Ataupun skandal pun tak ada masalah. So itu hak anda. Alright. Okey, kalau anda join package premier, anda akan diberikan 2 akaun. Satu akaun master kiri, satu akaun master kanan yang bernilai 1,800. 1,800. Dengan promosi ini, anda tak perlu bayar 1,800, tak payah bayar 1,800, hanya bayar 3,600. Anda dah dapat untung 3,600. Bayar 3,600, you untung 3,600. Ini bukan benda yang selalu berlaku. Ini jarang-jarang berlaku. Sebab tu hari ni, orang sekarang ni gila join master, gila join premier. Alright? Hanya untuk ahli baru saja. Alright, baik. So besok kita akan ada lagi program yang macam ni juga. Okey, besok insya-Allah kita akan bersama dengan Iron Lady kita Kak Tina. Besok bawa geng-geng suri-suri rumah, geng-geng mana-mana akak-akak apa semua. Bawalah geng-geng cikgu ke, jangan bawa abang wiring je bawa geng-geng tu apa semua untuk masuk kita punya program. Dengar peluang apa yang kita nak kongsikan hari ni.
Jangan kata wanita tak boleh buat duit. Hari ini kita nak buktikan bahawa kita wanita pun boleh buat duit. Kita boleh bantu suami kita. Kita boleh bagi yang terbaik untuk keluarga kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Alright. Tapi yang paling penting hari ini tindakan anda. Abang wiring. Member saya sekarang kan dia wiring. Sekarang dia asal ada satu pekerja. Okey, dia bawa lori. Okey, sekarang ni dia tengah yang selalu ikut dia tu dah kena duduk belakang. Sebab apa? Yang duduk kat seat co-pilot tu bini dia follow. Saya pun tak tahu sebab apa bini dia follow dia pergi buat kerja. Tu abang wiring member saya. Alright. Alright, baik tuan-tuan dan puan. Jadi hari ini itu serba sedikit benda lawak-lawak lah tuan-tuan dan puan. Tapi kalau boleh hari ini kita sebetulnya kalau kita dapat bebas daripada segala masalah, insya-Allah takkan berlakunya benda-benda yang tak elok sebetulnya. Kan? Yang membuatkan kadang-kadang kita tergelincir ni kadang-kadang disebabkan oleh kita terdesak. Kan kita terdesak dan bukan kata kita nak buat benda-benda tu kan, bukan kata kita contoh orang ni bukan dia suka-suka dia nak pergi menyamun, dia nak pergi ni apa semua, tapi dah terpaksa, tapi dan itulah pilihan jalan yang dia buat untuk nak ada income, dia pilih jalan tu. Tapi hari ni kita tak nak ke arah benda tu tuan-tuan puan, kita tak nak. Kita nak dapat income, hasil yang berkat, halal untuk kita nak bagi pada orang-orang yang kita sayang ni untuk dijadikan darah daging mereka tuan-tuan dan puan. InsyaAllah jangan pandang pada saya tetapi pandang pada peluang apa yang saya dan juga Tuan Harun kongsikan kepada anda. Pandang pada peluang yang super great sediakan untuk anda ni tuan-tuan dan puan. Kalau anda tak join, anda jangan terperanjat, kawan anda akan cerita pasal super great dekat anda. Alright. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa anda semua dan saya doakan semua yang join Zoom ni daripada tadi sampailah habis. Saya doakan anda sihat. Saya doakan anda happy. Saya doakan anda bahagia. Saya doakan anda berjaya untuk dunia, untuk akhirat. Saya doakan anda diberikan kekuatan iman. Saya doakan anda diberikan kekuatan semangat untuk anda menjadi seorang pejuang, pejuang nafkah untuk orang-orang yang kita sayang. Saya doakan anda semua tuan-tuan puan adalah jutawan super great international. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan. See you when I see you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih. sahabat. Jumpa Terima lagi. kasih ibu-ibu, bapa-bapa dari Indonesia. Terima kasih. Terima kasih hadir. Kami doakan juga anda semua di Indonesia sukses. Okay? Amin. Thank you very much kerana Waalaikumsalam sudi bergabung dengan warahmatullahi. kami. Thank you very much. Amin. Terima kasih bos. Baik. Assalamualaikum. Okay. Bye-bye. Adios. Besok pukul 9. Besok pukul 9 Morning ah. Besok pagi pukul 9. 9 malam, jangan morning. Jangan morning Morning. Kita orang pagi dah buat kerja dah. Morning kita ada talk lain. Besok HQ. Restock. Okey. Satu kontena besok. Cukup ah. Dahsyat. Oi, bak. Satu Okey, kontena. Assalamualaikum. Baik. Okey lah tu. Alright. Adios. Tak boleh Kena bawa satu kontena besok. Okey Jumpa besok.